boyfriend buat hal, perlu tak tinggalkan dia atau tak. Ini advice aku lah. Pernah dengar tak cerita pasal Scorpion dengan katak? Satu hari Scorpion dia nak menyeberang sungai. So dia nampak katak pun nak seberang sungai. So dia cakap dekat katak ni, "Katak, boleh tak aku duduk belakang kau? Kau bawa aku seberang sungai." So katak tu kata tak boleh sebab nanti kau akan sengat aku. So kalajengking tu cakap, "Takkan aku nak sengat kau? Kalau aku sengat kau, kita dua akan mati lemas dekat tengah sungai tu." So katak tu pun kata, "Betul juga. So bolehlah aku tolong kau." On the way nak seberang sungai, sampai dekat tengah sungai, Scorpion ni sengat katak tu. So katak tu kata, "Kenapa kau sengat aku? Matilah kita dua." So kalajengking tu cakap, "Nak buat macam mana? Memang itu adalah nature aku." Point dia adalah, kalau kau dapat melihat nature orang sebelum kau ada serious relationship, which is berkahwin, nasihat aku tinggalkanlah. Tak kisahlah BF ke, GF ke, prevention better than cure. Ada perkara dalam diri manusia yang kita tak boleh expect dia berubah. Sebab itu adalah nature dia.